Pada Hari Raya tahun 2015, seorang anak lelaki yang Soleh Ahmad Farhan hilang tanpa jejak di sebuah kawasan rehat dan rawat Air di Lebuh Raya. Mak Farhan dah nak sampai. Masakkan rendang daging, ia rindu sangat nak makan masakan mak. Panggilan telefon yang ditinggalkannya kepada ibunya itu merupakan perbualan terakhir mereka seumur hidupnya. Muzik tiada sebarang tanda penculikan mahupun pergelutan. Hanya kereta dan rumahnya yang tinggal seolah-olah orangnya telah lenyap begitu sahaja. Misteri kehilangan ini amat membingungkan. Isterinya yang tinggal berasingan mendakwa suaminya menghilangkan diri kerana kemurungan akibat proses perceraian mereka dan pihak polis turut mengklasifikasikan kes itu sebagai kes orang lari dari rumah. Muzik. Hanya ibunya yang sudah tua seorang diri dengan kaki yang bengkak merantau ke seluruh negara mencari anaknya, namun yang ditemui hanyalah layanan dingin. 3 tahun berlalu dalam kepiluan. Namun pada musim luruh 2018, di sebuah tapak pembangunan perumahan di kawasan bukit terpencil yang tiada kaitan langsung dengannya, sesuatu yang tidak dijangka telah ditemui. Jengkaut yang sedang berbunyi bising tiba-tiba terhenti dan di hujung pengautnya tersangkut sehelai jaket tebal berwarna kelabu yang usang. Dari dalam pakaian yang berlumuran tanah itu kelihatan satu rangka manusia. Ia adalah rangka anak lelaki yang hilang di Air 3 tahun lalu. Mengapakah dia ditemui tertanam di dalam tanah yang sejuk 80 km jauhnya dari kampung halaman dan bukan di rumah ibunya, dan dari dalam timbunan tanah itu, muzik sekeping bukti penting yang ditemui bersama telah merobek topeng kesempurnaan yang dipakai oleh isterinya. Adakah isterinya yang menculik suaminya agar keadilan untuk anak soleh ini dapat ditegakkan? Sebelum kisah bermula, sila langgan, suka dan tinggalkan komen dari mana anda menonton. Kebaikan hati anda akan kembali sebagai rahmat yang besar kepada keluarga dan anak-anak anda. Kisah bermula. Pada 17 Oktober 2018, di sebuah kawasan bukit yang sunyi di pinggir Pahang, kerja-kerja penggalian untuk projek pembangunan perumahan berskala besar sedang giat dijalankan. Pada jam 2.43 petang, jengkaut yang sedang mencedok tanah dengan bunyi yang kuat tiba-tiba berhenti. Pemandunya membuka tingkap dan menjerit cemas. "Hoi, berhenti kerja sekejap. Ada benda sangkut dekat pengaut ni." Penyelia tapak yang berada di bawah menjawab dengan nada jengkel. "Apa lagi, batu besar ke bukan batu? Warna dia pelik sikit, macam tulang manusia." Penyelia itu pada mulanya tidak mengendahkan kata-kata pemandu jengkaut itu dan berjalan ke arah lubang galian, tetapi wajahnya terus berubah pucat apabila melihat objek bulat yang separuh terdedah di dalam tanah. Ia adalah tengkorak manusia yang diselaputi tanah. Suasana di tapak pembinaan serta-merta menjadi kelam kabut. "Cepat panggil polis. Jangan usik apa-apa, semua berundur." Pasukan forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pahang yang tiba di lokasi segera memasang garisan polis dan membahagikan kawasan dalam radius 5 meter kepada petak-petak untuk memulakan kerja penggalian rapi. Di tengah tiupan angin musim luruh yang sejuk di kawasan bukit itu, para penyiasat dengan berhati-hati membersihkan tanah menggunakan berus dan penyodok kecil. Seorang pegawai mengangkat sebisan kain kelabu yang tertanam di dalam tanah dan melaporkan kepada ketuanya. "Tuan, ada cebisan pakaian di sini. Nampak macam jaket tebal musim sejuk. Walaupun dah repot, bentuknya masih ada." Ketua pasukan forensik itu menuding ke arah sekeliling rangka dengan tangannya yang bersarung tangan. "Kumpulkan sekali dengan rangka. Dan yang di bahagian pinggul tu apa bahan logam, tuan? Dah berkarat teruk, mungkin kepala tali pinggang. Sebelahnya yang kulit tu nampak macam dompet." Kerja penggalian berterusan sehingga senja. Satu rangka manusia, sehelai jaket kelabu yang reput, kepala tali pinggang yang berkarat dan sebuah dompet kulit yang hampir hancur dimasukkan ke dalam beg bahan bukti. Menurut rekod pejabat tanah, kawasan bukit ini tidak pernah dibangunkan sejak 2015 dan terbiar. Ini bermakna mayat itu telah tertanam di dalam tanah sejuk itu sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Sampel DNA diekstrak dari tulang paha di Jabatan Kimia Malaysia dan proses perbandingan dijalankan dengan pangkalan data DNA keluarga orang hilang. 2 minggu kemudian, pada 2 November, monitor di Makmal Analisis memaparkan padanan. Tuan, identiti dah dikenal pasti. Kes orang hilang di Air Lebuh Raya Pantai Timur pada 18 Februari 2015. Nama mangsa Ahmad Farhan. Umur ketika itu 33 tahun. Ketua penyiasat itu memandang silih berganti antara gambar Ahmad Farhan di monitor dan gambar rangka yang ditemui lalu mengeluh panjang.
Lelaki yang hilang di Air tu ke yang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru tu ya betul tuan. Keretanya sahaja yang ditemui pada hari kejadian, tapi orangnya hilang tanpa jejak. Kes ini masih belum selesai. Waktu berputar kembali ke 3 tahun lalu pada 18 Februari 2015 hari segala tragedi bermula. Sehari selepas cuti Hari Raya pada jam 9.30 pagi, di tempat letak kereta sebuah kondominium di Bangsar South Kuala Lumpur, Ahmad Farhan sedang mengemas bad keretanya. Dia merupakan seorang pengurus pemasaran di sebuah agensi pengiklanan terkemuka di KL, seorang pekerja yang cekap dan rajin. Ahmad Farhan meletakkan sebuah kotak berbalut kain merah dengan cermat di tempat duduk belakang sambil bercakap sendirian. Hamper kurma untuk mak letak sini. Tu Raya, tu anak-anak buah dah simpan elok dalam beg. Dia masuk ke tempat duduk pemandu. Sebelum menghidupkan enjin, dia membuat panggilan terakhirnya. Mak Farhan dah nak gerak ni. Masakkan rendang, ya rindu sangat nak makan masakan mak. Kepada ibunya Puan Aminah di Kota Baru, Kelantan. Belum sempat beberapa deringan suara ceria Puan Aminah kedengaran. Anak mak dah nak bertolak ke ya mak, baru nak hidupkan enjin. Kalau jalan tak sesak tengah hari nanti sampailah. Baguslah. Mak dah siapkan rendang daging kegemaran kamu ni. Hati-hati memandu singgah Air. Air makan dulu. Baik mak, macam boleh bau rendang dari sini. Sekejap lagi Farhan sampai. Itulah perbualan terakhir antara ibu dan anak. Ketika itu Ahmad Farhan sedang dalam proses perceraian dengan isterinya Jasmine Roslan yang dinikahinya 2 tahun lalu. Mereka telah tinggal berasingan selama setahun. Walaupun pulang ke kampung seorang diri, setelah sekian lama suaranya kedengaran lega dan gembira. Jam 10.23 pagi, selepas menetapkan destinasi di West, kereta Farhan memasuki lebuh raya Pantai Timur LPT. Pada jam 11.48 pagi ketika melalui kawasan Pahang, telefon bimbitnya berdering. Panggilan itu daripada abang iparnya Johari Roslan. Farhan teragak-agak seketika sebelum menekan butang jawab. Hello bang, ada apa? Suara Johari kedengaran di hujung talian dan Farhan hanya mengangguk sambil memegang steering. Oh ya, saya tengah dalam perjalanan balik ni. Rasanya memang akan lalu Air dekat situ. Selepas perbualan selama 3 minit 27 saat, Farhan menjawab seolah-olah bersetuju. Baiklah, kita jumpa sekejap. Saya masuk Air sekarang. Pada jam 11.52 pagi, kereta sedan hitam milik Farhan memasuki Air di LPT. Memandangkan ia sehari selepas raya, tempat letak kereta penuh sesak dengan kenderaan yang pulang ke bandar. CCTV di pintu masuk merakamkan kereta Farhan perlahan-lahan memasuki kawasan yang sesak itu. Farhan meletakkan keretanya di satu sudut tempat letak kereta, membuka pintu dan keluar. Itulah kali terakhir kelibat Ahmad Farhan dilihat oleh dunia. Waktu makan tengah hari yang dijanjikan telah berlalu. Menjelang jam 1 petang anaknya masih belum tiba. Puan Aminah mula berasa bimbang dan cuba menelefonnya. Hello Farhan, dah sampai mana? Dekat dah ke? Namun hanya nada mekanikal yang kedengaran. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Pada mulanya Puan Aminah menyangka bateri telefon anaknya habis kerana sedang memandu, tetapi semakin lama kebimbangannya semakin memuncak. Menjelang jam 4 petang, dengan tangan yang terketar-ketar dia menelefon rakan sekolah menengah Farhan yang tinggal berdekatan. Zul, maaf ganggu. Boleh tolong makcik tak? Farhan tak dapat dihubungi masa dalam perjalanan balik. Tadi dia cakap ada dekat Air area sana. Boleh tak kamu tolong pergi tengokkan? Jangan risau makcik. Saya pergi periksa sekarang, nanti saya telefon balik. Rakannya segera memandu ke Air tersebut dan 30 minit kemudian dia menemui kereta Farhan di satu sudut terpencil di tempat letak kereta. Dia terus menelefon Puan Aminah. Makcik, kereta Farhan ada dekat sini. Di penjuru tempat letak kereta. Ya ke Farhan? Mana ada dalam kereta? Tak ada. Kereta ada tapi orangnya tak nampak. Pintu tak berkunci. Sekejap saya tengok dalam. Rakannya membuka pintu kereta dan memeriksa bahagian dalam. Di pemegang cawan tempat duduk pemandu terdapat secawan kopi ais yang masih separuh. Di tempat duduk belakang hampa untuk ibunya masih elok terbalut kain merah. Makcik, barang-barang semua ada. Kopi pun macam baru minum. Mungkin dia pergi tandas kot, tetapi Farhan tidak kembali sehingga malam menjelang. Pada jam 5.17 petang Puan Aminah bergegas ke Balai Polis Kota Baru untuk membuat laporan orang hilang. Pegawai polis di kaunter aduan, dengan wajah yang letih membelik dokumen dan bertanya acuh tak acuh.
Anak puan dah dewasa kan umur 33 tahun mungkin lari dari rumah. Ada bergaduh dengan isteri ke Puan Aminah menepuk dadanya kerana terlalu kecewa. Bukan encik. Anak saya bukan macam tu. Dia telefon suruh saya masak rendang sebab nak balik makan. Tak mungkin dia tinggalkan kereta macam tu saja. Puan sabar dulu. Hari ni hujung cuti banyak kes kemalangan. Anggota kami tak cukup nak buat carian segera. Kami akan cuba kesan lokasi telefon dia. Puan balik dulu tunggu ya. Biasalah orang lelaki kadang-kadang nak tenangkan fikiran telefon pun mati. Malam itu lebuh raya di seluruh negara dipenuhi lampu merah kenderaan yang pulang ke bandar mengalir seperti sungai. Namun hanya kereta Ahmad Farhan yang terbiar sepi di tempat letak kereta Air yang sejuk tanpa tuannya. 4 sampul duit raya untuk anak-anak saudaranya di dalam tidak pernah sampai ke tangan penerimanya. Inilah permulaan sebuah misteri yang berpanjangan selama 3 tahun 8 bulan. Keesokan harinya 19 Februari 2015 pagi Asisten Superintenden ASP Khalid dari Jabatan Siasatan Jenayah EPK Kelantan telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Beliau merupakan seorang pegawai polis veteran dengan pengalaman 30 tahun tetapi apabila tiba di lokasi dan melihat kereta Farhan yang terbiar nalurinya merasakan sesuatu yang tidak kena. Di sekeliling kereta yang telah dipasang garisan polis anggota forensik sibuk bekerja. ASP Khalid memakai sarung tangan membuka pintu pemandu dan memeriksa bahagian dalam. Dah dapat hasil kep jari seorang anggota forensik berhenti memberus serbuk dan menjawab, "Sudah tuan." Tempat duduk pemandu penumpang steering semuanya kep jari mangsa Ahmad Farhan sahaja. Tiada kep jari pihak ketiga, tiada tanda-tanda pencerobohan atau pergelutan. Bersih, terlalu bersih sampai rasa pelik. ASP Khalid menunjuk ke arah perakam video digital dashcam di papan pemuka. Dashcam itu telah mati kerana bateri habis. Kad memori dah diambil, kami akan analisis segera. Beberapa jam kemudian di makmal analisis Balai Polis rakaman dashcam yang telah dipulihkan dipaparkan di monitor. Skrin menunjukkan pemandangan lebuh raya dengan bunyi radio yang sayup-sayup kedengaran. Tidak lama kemudian suara Farhan yang sedang bercakap di telefon kedengaran jelas. "Ya bang, baiklah. Saya pergi sekarang." ASP Khalid memutarkan semula bahagian itu sambil mencatat di buku notanya. "Abang, maksudnya abang ipar dia Johari Roslan kan panggil orang ni?" ASP Khalid segera menelefon Johari. Suara Johari di hujung talian kedengaran tenang. "Oh ya tuan, Farhan hilang, adik saya ada beritahu. Panggilan terakhir sebelum dia hilang adalah dengan Encik Johari." "Apa kandungan perbualan tu?" "Tak ada apa-apa yang penting. Saja telefon ucap selamat hari raya, tanya khabar bila nak balik kampung, lepas tu terus letak." ASP Khalid mengerutkan dahinya. "Rakaman suara saya, pergi sekarang di dashcam jelas tidak selari dengan perbualan ucapan raya biasa. Beliau dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena tetapi masih belum menunjukkannya." "Baiklah, kalau ada siasatan lanjut kami akan hubungi encik lagi." Selepas menamatkan panggilan, ASP Khalid menumpukan perhatian kepada analisis CCTV Air. Setelah meneliti berpuluh-puluh skrin kelibat Farhan, akhirnya ditemui pada salah satu kamera yang menghala ke sudut tempat letak kereta. Jam 12.03, tengah hari Farhan keluar dari kereta melekapkan telefon ke telinga dan berjalan bukan ke arah bangunan RR tetapi ke arah kawasan letak kereta lori di bahagian luar. Sebaik sahaja dia membelok di penjuru bangunan, kamera tidak lagi dapat mengikutinya. Ini titik buta. Kalau dia pergi ke sana, ke mana arahnya? Arah sana laluan kaki tangan dan tempat pembuangan sampah tuan. Satu-satunya kawasan yang tiada CCTV. Siasatan dengan orang ramai juga menemui jalan buntu. Memandangkan ia sehari selepas cuti raya Air itu sesak. Pekerja-pekerja sibuk melayan pesanan dan membersihkan meja. Apabila ditunjukkan gambar Farhan, mereka semua menggelengkan kepala. Sehari berbelas ribu orang datang, mana nak ingat tak kenal. Ketika siasatan buntu, isteri Farhan yang tinggal berasingan Jasmine Roslan datang ke balai polis secara sukarela. Dengan wajah pucat tanpa solekan dia masuk ke bilik siasatan mengesat air mata dan mula bercerita. "Tuan, sebenarnya suami saya sedang dalam keadaan tertekan." "Tertekan apa maksud puan?" "Dia sangat stres sebab proses perceraian kami. Dia ada ambil ubat kemurungan juga. Saya takut kalau dia buat sesuatu yang tak baik dan sembunyikan diri. Tolonglah cari dia." Air matanya kelihatan tulus.
ASP Khalid segera menyemak rekod perubatan Farhan di sebuah klinik psikiatri di Damansara KL. Namun pandangan doktor berbeza dengan kenyataan Jasmine. Pesakit Ahmad Farhan memang ada tanda-tanda kemurungan tapi hanya pada tahap gangguan penyesuaian yang ringan. Ubat yang diberi pun sekadar ubat tidur. Saya dapati tiada langsung risiko untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Malah setiap kali sesi kaunseling dia menunjukkan semangat yang kuat untuk selesaikan masalah perceraian dan mulakan hidup baru. Keraguan mula timbul. ASP Khalid pergi menemui rakan-rakan sekerja Farhan. Di pejabat pasukan pemasaran seorang rakan, sekerja juniornya menceritakan sesuatu yang tidak dijangka, bos kemurungan mustahil. Beberapa hari sebelum dia hilang masa makan malam syarikat dia, nampak bersemangat sangat. Bersemangat apa yang dia katakan. Sambil minum dia ada cakap, kali ni aku dah ada bukti kukuh. Dah bincang dengan peguam, aku akan buat rayuan. Aku akan lawan sampai habis untuk bersihkan nama aku. Nampak macam dia dah temui sesuatu yang penting. ASP Khalid mendapatkan dokumen berkaitan kes perceraian mereka dan menelitinya dengan rapi. Dalam keputusan mahkamah pertama, Farhan bersetuju untuk membayar pampasan sebanyak RM120,000 dan nafkah bulanan RM2,000 kepada Jasmine. Namun terdapat rekod yang menunjukkan Farhan telah menyatakan hasrat untuk membuat rayuan melalui peguamnya seminggu sebelum dia hilang. Bukti kukuh, rayuan. Kepingan-kepingan teka-teki seolah-olah mula bercantum di fikiran ASP Khalid. Beliau kembali memberi tumpuan kepada telefon bimbit Johari setelah mendapat waran telefon Johari dirampas dan datanya diekstrak. Namun dengan teknologi pada tahun 2015 adalah sukar untuk memulihkan sepenuhnya mesej WhatsApp atau SMS yang telah dipadam. Johari berkata dengan yakin, "Tuan ambil telefon saya pun tak akan jumpa apa-apa. Saya betul-betul cuma tanya khabar adik ipar saya itu sahaja." Akhir sekali ASP Khalid memeriksa alibi Jasmine. Hasil semakan menara telekomunikasi menunjukkan isyarat telefon bimbitnya berada di Subang Jaya, Selangor sepanjang hari kejadian. Dakwaannya bahawa dia berada di apartmennya di Subang Jaya terbukti secara teknikal. Tambahan pula, 2 orang rakan Jasmine yang didakwa bersamanya turut memberi keterangan yang kukuh. "Ya, hari tu kami memang bersama Jasmine. Seharian di rumah dia masak-masak berborak. Abang Jasmine Johari pun ada singgah sekejap. Semuanya kelihatan terlalu sempurna." Pergerakan terakhir, Farhan sangat misteri dan satu-satunya keluarga yang mencurigakan mempunyai alibi yang kukuh. Di tengah kedinginan bulan Februari, polis mencari di kawasan bukit dan tasik sekitar lebuh raya pantai timur selama lebih 10 hari tetapi tiada sebarang jejak Farhan ditemui. Akhirnya 3 minggu selepas laporan kehilangan dibuat arahan dari pihak atasan tiba. "Khalid, hentikan siasatan. Kita tak boleh nafikan kemungkinan dia lari dari rumah. Tak boleh bazirkan tenaga lagi." ASP Khalid mengetap bibir menahan geram. Sebelum meninggalkan lokasi, beliau sempat menyalin imej data telefon Johari dan rekod menara telekomunikasi ke dalam pemacu USB peribadinya. Beliau percaya itulah satu-satunya kunci yang mungkin dapat membongkar kebenaran suatu hari nanti. Kes itu kemudiannya diklasifikasikan sebagai kes orang hilang jangka panjang dan disimpan di dalam kabinet yang sejuk. Selepas siasatan dihentikan secara rasmi, dunia terus berputar seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi jam di dunia Puan Aminah terhenti pada 18 Februari 2015, hari anaknya hilang. Setiap hujung minggu dengan kaki yang bengkak dia akan berjalan di sekitar air di LPT dan kampung-kampung berdekatan. Di tangannya sentiasa ada setimbun risalah dengan gambar anaknya yang dicetak besar. Sambil memegang lengan seorang pendaki yang lalu dia merayu, "Ensik, tolong tengok orang ni. Ini anak saya, tinggi rupa pun elok. Ada nampak tak orang macam ni di kawasan bukit? Aduh, kasihan makcik, tak nampak pula. Sabar ya." Pandangan simpati orang ramai kini terasa seperti pisau yang menikam hatinya. Puan Aminah tidak dapat membuang syak wasangkanya terhadap menantunya Jasmine. Bertongkat dia berulang kali ke balai polis menyerahkan surat rayuan dan merayu, "Tuan, tolonglah siasat semula. Perempuan tu, menantu saya tu mencurigakan. Anak hilang tapi setitik air mata pun tak keluar mana logik. Tetapi pegawai yang bertugas hanya menggelengkan kepala dengan riak serba salah. Makcik saya faham perasaan makcik. Tapi Cik Jasmine ada alibi yang kukuh. Lokasi telefon, saksi CCTV semua menunjukkan dia berada di Subang Jaya. Kita tak boleh tuduh orang tanpa bukti."
Dalam perjalanan pulang selepas ditolak mentah-mentah, Puan Aminah terduduk di tepi jalan dan menangis teresak-esak. Keadaan menjadi lebih buruk untuknya. 2 bulan selepas kehilangan, Jasmine memfailkan permohonan pengisytiharan kematian untuk suaminya Ahmad Farhan di mahkamah. Apabila mendapat tahu berita itu, Puan Aminah naik berang dan pergi mencari menantunya. Mereka bertengkar hebat di jalanan. "Perempuan jahat, anak aku mungkin masih hidup, kau dah anggap dia mati. Manusia jenis apa kau ni?" Mendengar jeritan Puan Aminah, Jasmine seolah-olah sudah bersedia. Dia terduduk di tanah dan mula menangis. "Mak saya pun tunggu suami saya. Tapi kita kena teruskan hidup. Kenapa mak tuduh saya macam ni? Saya pun mangsa orang ramai yang berkumpul." Mula berbisik-bisik sambil menuding jari. "Keterlaluan betul makcik tu. Menantu dia pun dah jadi balu muda, mesti susah. Entah apa yang mak mentua dia buat sampai jadi macam tu." Opini umum berpihak kepada menantu yang malang dan ibu mentua yang kejam. Puan Aminah terpaksa hidup dalam diam seperti seorang pesalah. Sementara itu, walaupun secara rasmi sudah tidak terlibat dengan kes itu, naluri detektif ASP Khalid masih tidak dapat melupakannya. Setiap kali selepas waktu kerja, dia akan berkurung di bilik bacanya di rumah meneliti fail siasatan yang disalinnya secara rahsia. Suara terakhir Farhan dari dashcam. "Ya bang." Baiklah sentiasa terngiang-ngiang di telinganya. Khalid mula menyiasat latar belakang Johari secara peribadi. Johari ada rekod jenayah lampau rupanya. Keganasan penipuan 2 kali percubaan. Mata Khalid menajam ketika membelek dokumen itu. Ketika kejadian, Johari tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering bergaul dengan Samsing di kelab-kelab malam. Khalid sukar untuk percaya bahawa pada hari kejadian Johari hanya duduk diam di rumah adiknya bersama rakan-rakan. Beliau membaca semula bahagian keterangan alibi. Alibi Jasmine dan Johari disahkan oleh 2 orang wanita yang sama, kononnya kawan Universiti Jasmine. Khalid mengetuk meja dengan pen sambil bercakap sendirian. Terlalu kemas. Biasanya alibi disahkan oleh orang yang berbeza di tempat yang berbeza. Ini macam dah dirancang 4 orang di satu tempat cakap benda yang sama. Betul ke saksi-saksi ni kawan Universiti? Khalid segera menyiasat identiti saksi-saksi tersebut. Namun seorang sudah tidak dapat dihubungi manakala seorang lagi memberikan jawapan yang mengelak. "Oh, masa tu, ya kami ada bersama. Tapi saya sibuk sikit sekarang." "Nanti ya." Khalid yakin mereka telah dibayar atau berbohong. Tetapi beliau tidak lagi mempunyai kuasa untuk menyiasat dan apabila melaporkan kepada ketuanya, beliau hanya dimarahi. "Khalid, awak dah nak pencen. Jangan ungkit kes yang dah selesai. Bersedia untuk bersara sajalah." Akhirnya Khalid terpaksa berundur memendamkan segala keraguan yang jelas di depan matanya. Masa berlalu. 6 bulan selepas kehilangan, belang sebenar Jasmine mula kelihatan. Dia menuntut bayaran pampasan insurans hayat Farhan yang bernilai 25 juta. Ketika itu dia dibelenggu hutang kad kredit lebih RM280,000 akibat membeli belah barangan mewah dan berfoya-foya malah terpaksa meminjam wang daripada teman lelakinya untuk perbelanjaan harian. Namun jawapan syarikat insurans adalah tegas. "Maaf puan. Selagi statusnya masih orang hilang dan kematian belum disahkan, kami tidak boleh membayar pampasan." Jasmine tidak berpuas hati dan membawa kes itu ke mahkamah. Dalam proses itu, satu fakta mengejutkan terbongkar. Pada asalnya penama insurans Farhan adalah ibu bapanya, tetapi sejurus selepas berkahwin ia telah ditukar kepada isterinya Jasmine Roslan. Puan Aminah langsung tidak mengetahui hal ini. "Apa penama dah ditukar kepada menantu saya Farhan, tak pernah cakap apa-apa pun." Puan Aminah sekali lagi meminta polis membuka semula siasatan, tetapi beliau tidak berdaya di hadapan dokumen yang sah. Pegawai penyiasat menunjukkan dokumen itu dan menjelaskan, "Puan, di sini ada tanda tangan anak puan. Dalam kalangan suami isteri, menukar penama insurans adalah perkara biasa. Ini sahaja tidak cukup untuk dianggap sebagai jenayah." Tuntutan Mahkamah Jasmine ditolak di peringkat pertama. Gagal mendapatkan wang, dia menarik balik tuntutan dan menghilangkan diri. Khabar angin kemudian mengatakan dia telah mula tinggal bersama lelaki lain di Subang Jaya. Pada awal tahun 2016, setahun selepas Farhan hilang, Puan Aminah masuk ke dalam bilik anaknya yang berhabuk. Di atas meja belajar yang tidak bertuan tersusun album-album gambar yang dikumpul oleh Farhan sejak zaman sekolah. Dengan tangan yang terketar-ketar, Puan Aminah membuka album itu satu persatu. Majlis orientasi sekolah rendah Convocation University dan gambar perkahwinan yang tersenyum ceria.
Pandangan Puan Aminah terhenti pada wajah menantunya Jasmine di dalam gambar perkahwinan itu, berpakaian gaun pengantin serba putih dengan senyuman paling bahagia di dunia. Puan Aminah mengusap wajah menantunya di dalam gambar itu dengan jarinya sambil menangis teresak-esak. Perempuan kejam. Kau dah ambil nyawa anak. Aku boleh kau tidur lena. Selagi aku masih hidup aku tak akan berputus asa. Air mata panasnya jatuh menitik di atas album mengaburkan wajah Jasmine yang sedang tersenyum. Setahun telah berlalu tetapi kebenaran masih terkubur dalam kegelapan. Hanya jeritan pilu seorang ibu yang memenuhi bilik yang sunyi itu. Musim silih berganti. Musim sejuk 2016 berlalu, musim bunga 2017 menjelma. Tetapi ruang tamu di rumah Puan Aminah seolah-olah terperangkap dalam musim sejuk 2015. Di tengah-tengah dinding ruang tamu masih tergantung gambar Farhan seolah-olah potret peringatan. Setiap pagi Puan Aminah akan meletakkan segelas air di hadapannya dan berdoa. Farhan sejuk tak dah makan sebelum malam ni datanglah dalam mimpi mak. Puan Aminah menyertai kumpulan sokongan keluarga orang hilang. Di sana bersama orang-orang yang senasib dia mendapat sedikit kelegaan. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun mencari anak mereka. Seorang bapa yang rambutnya sudah memutih memegang tangan Puan Aminah dan berkata, "Puan jangan putus asa. Saat kita putus asa, anak-anak kita akan hilang buat selamanya. Selagi kita ingat mereka masih hidup." Kata-kata itu memberinya kekuatan, walaupun lututnya sudah haus dan terpaksa berjalan menggunakan tongkat langkahnya untuk mencari anaknya tidak pernah terhenti. Sementara itu masa turut berlalu untuk ISP Khalid. Pada akhir 2016, 2 tahun sebelum bersara wajib, beliau mengambil keputusan untuk bersara awal. Sehari sebelum majlis persaraannya, beliau bersendirian di pejabat yang kosong mengemas lokernya. Tangannya terhenti pada sebuah sampul surat lama. Di luarnya tertulis 18 Februari 2015 kehilangan Ahmad Farhan. Khalid teragak-agak seketika kemudian memasukkan sampul itu ke dalam begnya, bukan ke dalam mesin pencarik kertas. "Maafkan aku Farhan. Walaupun aku dah tanggalkan uniform, aku tak akan lupakan nasib kau." Selepas bersara, Khalid cuba menjalani kehidupan biasa, melancong bersama isteri dan berkebun. Tetapi setiap malam mimpi ngeri akan datang. Dalam mimpinya dia berada di tempat letak kereta air yang kosong, dan dari suatu tempat kedengaran suara Farhan, "Tuan tolong cari saya." Setiap kali itu dia akan terjaga dengan peluh dingin dan mengeluarkan semula sampul surat usang yang disimpannya di sudut bilik bacaan. Pada masa yang sama, kehidupan Jasmine berjalan di landasan yang sama sekali berbeza. Pada awal 2017, dia terus tinggal bersama teman lelakinya di apartmen di Subang Jaya. Kepada jiran-jiran dia memberitahu dia berpisah dengan bekas suaminya kerana tiada persefahaman dan lelaki yang bersamanya sekarang adalah seorang yang sangat baik. Media sosialnya dipenuhi gambar-gambar makanan di restoran mewah dan percutian. Tiada langsung jejak Farhan di mana-mana. Dalam kalangan rakan sekerja Farhan, namanya juga semakin dilupakan. Jawatan pengurus pemasaran yang pernah diisinya dengan penuh semangat kini diganti orang lain. Barangan peribadinya yang tersimpan di sudut stor telah dibuang atas alasan untuk mengosongkan ruang. Begitulah kewujudan Ahmad Farhan perlahan-lahan dipadamkan dari dunia. Pada musim luruh 2017, Puan Aminah secara kebetulan menonton sebuah program siasatan di TV. Di skrin, seorang wartawan muda dengan pandangan yang tajam sedang mengupas masalah kes-kes yang tidak selesai. Sementara kes-kes ini dilupakan, penjenayah sebenar hidup di kalangan kita sambil tersenyum. "Kini tiada lagi had masa pendakwaan, kita mesti buru mereka hingga ke akhirnya." Nama wartawan itu ialah Hani Safira. Dengan tangan yang terketar-ketar, Puan Aminah menekan nombor telefon stesen TV. Selepas berpuluh kali mencuba secara ajaib, dia dapat bercakap dengan Hani Safira. "Cik wartawan, tolonglah dengar cerita saya. Anak saya hilang di air masa hari raya, tapi polis tak siasat betul-betul." Hani Safira mendengar suara Puan Aminah yang penuh terdesak. Dia segera turun ke Kota Baru untuk bertemu Puan Aminah. Melihat timbunan surat rayuan dan bahan-bahan yang dikumpul oleh Puan Aminah sendiri, dia menyedari keseriusan kes itu. Namun pada masa itu dia sedang sibuk dengan liputan kes rasuah besar dan tidak dapat memulakan siasatan serta-merta. Hani memegang erat tangan Puan Aminah dan berjanji, "Makcik, saya minta maaf. Buat masa sekarang memang sukar, tapi saya janji tak akan lupakan kes ni. Nanti saya akan hubungi makcik semula. Tolong tunggu sekejap."
Walaupun bukan penyelesaian segera hakikat bahawa ada seseorang yang sudi mendengar ceritanya dengan serius, sudah cukup melegakan Puan Aminah. Pada musim panas 2018, sebuah projek pembangunan perumahan berskala besar diluluskan di sebuah kawasan pinggir di Pahang. Jentolak dan jengkau mula memasuki kawasan bukit yang selama berpuluh tahun tidak dijejaki manusia dan hanya ditumbuhi semak samun. Untuk mempercepatkan tempoh pembinaan syarikat, pemaju bekerja siang dan malam mencedok tanah. Tiada siapa yang tahu. Di dalam timbunan tanah itu terkubur tragedi seorang lelaki yang hilang 3 tahun lalu. Seorang jurukur tanah yang melawat tapak untuk pengukuran awal telah menemui kesan tanah yang seperti pernah diganggu di lereng bukit tetapi tidak mengendahkannya. Mungkin dulu ada orang buang sampah haram kat sini. Tak apalah, nanti semua ni akan diratakan juga. Maka pada September 2018, kerja-kerja penggalian bermula secara rasmi. Beratus-ratus tan tanah diangkut oleh lori setiap hari dan bukit itu semakin terhakis. Dan pada 17 Oktober, petang dengan jeritan pemandu jengkau semua kerja terhenti. Berita itu sampai juga ke telinga bekas detektif Khalid. Walaupun sudah bersara, beliau masih mengikuti perkembangan kes-kes yang tidak selesai melalui rakan-rakan juniornya yang masih berkhidmat. Sebaik sahaja mendengar kata kunci Bukit Pahang, rangka manusia jaket tebal jantung Khalid berdegup kencang. Naluri detektifnya memberitahu akhirnya Farhan telah kembali. Dengan tangan yang terketak-ketak, Khalid menelefon Puan Aminah di Kota Baru. "Makcik saya ni, Inspektor Khalid." Mendengar suaranya selepas sekian lama, Puan Aminah merasakan sesuatu yang tidak baik. "Inspektor, ada apa? Belum pasti lagi makcik. Tapi makcik kena bersedia. Ada satu rangka ditemui di Pahang." Keheningan panjang di hujung talian diikuti bunyi esakan yang ditahan-tahan. "Anak saya ke itu Farhan kepada 2 November 2018 hari keputusan DNA dari Jabatan Kimia keluar. Sebelum menerima pemberitahuan rasmi, Puan Aminah telah mendengar kata-kata." Memang sah itu Ahmad Farhan melalui telefon daripada Khalid. Sambil memegang telefon, dia terduduk di lantai. Perasaan lega kerana akhirnya menemui anaknya mengatasi rasa sedih. "Farhan, akhirnya kau balik rumah. Mak tunggu lama sangat." Air matanya membasahi lantai dan roda masa yang terhenti selama 3 tahun 8 bulan akhirnya mula berputar kembali. Anak yang kembali dari dalam tanah. Kini hanya tinggal tugas untuk membongkar kebenaran. Sejurus selepas identiti rangka disahkan sebagai Ahmad Farhan, IPK Pahang mengklasifikasikan semula kes itu daripada kematian biasa kepada kes pembunuhan dengan suspek tidak dikenali berkaitan dengan kes orang hilang jangka panjang. Fail siasatan yang berhabuk dibuka semula selepas 3 tahun dan seorang pegawai veteran dari Jabatan Siasatan Jenayah ASP Kamal dilantik sebagai ketua pasukan khas. Sebaik sahaja membentuk pasukannya, orang pertama yang dihubungi oleh ASP Kamal adalah bekas detektif yang bersara dengan kes ini. Terpahat di hatinya Inspektor bersara Khalid. "Tuan Khalid, saya Kamal. Dah tengok berita Farhan dah ditemui. Saya perlukan bantuan tuan. Saya dah tunggu. Esok saya datang." Keesokan harinya di bilik autopsi IPK Pahang, rangka Farhan terbaring di atas meja bedah siasat keluli tahan karat. Pakar patologi memaparkan imej X-ray di monitor dan mula menjelaskan. "Kejam. Dia bukan sekadar ditanam. Lihat bahagian belakang tengkorak ini. Nampak tak kesan lekuk bulat? Ini disebabkan oleh hentakan yang sangat kuat dengan objek tumpul." Aspa Kamal bertanya dengan wajah muram. "Itu punca utama kematian. Itu pun sudah boleh membawa maut, tapi yang lebih jelas adalah pada tulang rusuk. Tulang rusuk nombor 5, 6 dan 7 ada kesan cala dan hirisan oleh objek tajam. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh senjata tajam seperti pisau apabila menikam. Dipukul di kepala dengan objek tumpul kemudian ditikam dengan pisau. Kemungkinan besar jenayah dendam atau pembunuhan upahan." "Betul. Dan cebisan jaket kelabu yang ditemui bersama rangka ini, hasil analisis gentian mendapati ia sepadan dengan produk jenama tertentu yang dikeluarkan pada musim sejuk 2014. Pasukan penyiasat segera menghantar gambar jaket itu kepada Puan Aminah di Kota Baru. Sebaik sahaja melihat gambar itu, Puan Aminah menangis tersesak-esak dan mengesahkannya. "Ya betul. Itu jaket yang saya belikan di pusat beli belah untuk dia masa raya tu supaya dia tak sejuk. Itu baju anak saya." Pasukan penyiasat mengukur jarak antara lokasi penemuan rangka dan RLPT tempat Farhan kali terakhir dilihat. Jaraknya kira-kira 87 kilometer.
Jika menggunakan jalan biasa, perjalanan mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam setengah. ASP Kamal melukis garisan merah di atas peta sambil memberitahu pasukannya. Diculik DR dibawa selama 1 jam setengah kemudian ditanam di bukit. Ini bukan jenayah spontan. Ini jenayah terancang yang melibatkan tinjauan lokasi awal. Seorang diri tak mungkin boleh buat. Ketika itu Inspektor Bersara Khalid yang duduk di satu sudut bilik mesyuarat mengeluarkan sebuah pemacu USB lama dari begnya dan meletakkannya di atas meja. Ini mungkin boleh bantu. Data yang aku salin secara rahsia 3 tahun lalu masa kes ni terpaksa ditutup. ASP Kamal mengambil pemacu USB itu dan bertanya, "Apa ni tuan, imej data telefon Johari dan rekod menara telekomunikasi asal masa tu?" Dulu teknologi tak canggih, tak dapat pulihkan semua yang dah dipadam. Tapi dengan peralatan forensik, kita sekarang mungkin lain ceritanya. Dan ada satu benda yang aku syak dari dulu lagi. Syak apa tuan, rakaman suara Farhan dari dashcam tak sepadan dengan keterangan Johari. Dan alibi adik-beradik Johari dan Jasmine disahkan oleh 2 saksi yang sama. Kita kena siasat semula benda ni. Pusat Forensik Digital Pasukan Khas segera digerakkan. Data dari 3 tahun lalu dihidupkan semula menggunakan perisian analisis terkini. Seorang penganalisis menjerit sambil menunjuk ke monitor. Tuan dah dapat rekod menara telekomunikasi Johari. Waktu siang hari kejadian memang betul dia ada di Subang Jaya, tapi selepas jam 5 petang isyaratnya bergerak. Ke mana? Ke arah Pahang. Tepatnya isyaratnya melalui menara telekomunikasi, berhampiran lokasi, penemuan rangka sebelum kembali ke Subang Jaya lewat malam. Mata ASP Kamal bersinar tajam. Bingo alibi dah pecah. Ini bukti kukuh Johari ada di tempat kejadian. Pasukan penyiasat turut menyemak semula rekod kewangan Johari. 2 hari sebelum kejadian pada 16 Februari 2015, terdapat rekod pengeluaran tunai sebanyak 10,000 dari akaun Johari. Ketika itu, Johari tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan. Penganggur keluarkan duit tunai RM10,000 rekos. Macam bau duit pendahuluan. Siasat dengan siapa dia bergaul. Pasukan penyiasat menjejaki rakan-rakan Johari di kawasan hiburan malam di Kuala Lumpur dan mengenal pasti 2 lelaki dengan rekod jenayah keganasan Zul dan Rizal. Apabila nombor telefon kedua-dua lelaki ini dimasukkan ke dalam data menara telekomunikasi yang disediakan oleh Khalid untuk analisis silang, hasilnya amat mengejutkan. Tuan Zul dan Rizal pun sama. Pada petang hari kejadian, isyarat mereka dikesan berhampiran area di LPT kemudian bergerak ke kawasan bukit di Pahang pada waktu malam. Mereka bertiga bergerak bersama. ASP Kamal menggenggam penumbuknya. Zul Rizal sekarang ada di mana? Zul ditangkap tahun lepas kerana merompak, sekarang di penjara Sungai Buloh. Rizal pula alamatnya tidak dapat dikesan. Bagus. Kita soal siasat yang dalam penjara dulu. Dan keluarkan waran tangkap untuk Rizal. Sementara itu, selepas berita tentang penemuan rangka anak yang hilang selama 3 tahun disiarkan, wartawan program siasatan Hani Safira menunaikan janjinya setahun lalu dan turun ke Kota Baru. Puan Aminah kelihatan lebih tua dan kurus berbanding setahun lalu, tetapi pandangan matanya tetap tajam. "Cik Hani, terima kasih sebab tunaikan janji. Tolonglah tegakkan keadilan untuk anak saya, perempuan tu. Menantu saya tu pembunuhnya." Hani Safira memegang tangan Puan Aminah dan berikrar, "Makcik, kali ni saya akan siasat sampai ke akar umbi. Bahagian yang polis tak dapat buat, saya akan korek semua latar belakang perempuan tu." Hani kembali ke Kuala Lumpur dan mula menyiasat jejak lampau Jasmine secara bebas. Sebelum berkahwin, Jasmine memperkenalkan dirinya sebagai seorang penerbit program realiti di TV3 dan penulis buku motivasi terlaris. Hani menelefon bahagian sumber manusia stesen TV tersebut. "Selamat petang, saya Hani Safira dari program siasatan. Boleh saya sahkan sama ada Cik Jasmine Roslan pernah bekerja sebagai penerbit di sana sekitar tahun 2014?" Pegawai di hujung talian menaip papan kekunci seketika sebelum menjawab dengan nada heran. "Jasmine Roslan, penerbit, tiada orang nama tu." Sekejap. "Ada satu rekod, tapi apa dia kru sambilan kontrak 3 bulan. Itu pun sebagai pembantu bahagian prop. Tak pernah kerja sebagai penerbit tetap." "Macam mana dengan kerjaya penulis? Katanya ada terbitkan buku esei." "Buku tu selepas disemak dengan pihak penerbit, rupanya itu terbitan sendiri. Maksudnya dia bayar duit sendiri untuk cetak. Hampir tak dijual di kedai buku pun."
Hani meneliti semula media sosial Jasmine. Gambar-gambar glamour di set penggambaran gambar bersama selebriti terkenal. Apabila diteliti, semua gambar diambil dengan sudut yang licik untuk menyembunyikan logo stesen TV atau pas kaki tangan. Hani tersenyum sinis sambil melihat monitor, sindrom Ripley yang sempurna. Hidupnya penuh dengan penipuan. Dia menulis dengan pen merah di buku catatannya. Penerbit palsu, penulis palsu dan hutang keliling pinggang. Motif jenayah sudah jelas. Pada pertengahan November 2018, dua mata pedang, polis dan media, serentak menumpu ke arah satu kebenaran. Rangka Farhan yang telah menanti selama 3 tahun di dalam tanah sejuk akhirnya mula bersuara. Sains telah melakarkan jejak pergerakan mereka dan wartawan telah merobek topeng mereka. Kini yang tinggal hanyalah untuk membuat iblis-iblis itu membuka mulut dan menceritakan apa yang sebenarnya berlaku dalam perjalanan neraka sejauh 87 km pada malam itu. Pada pertengahan November 2018, pasukan khas meminta Jabatan Kimia menjalankan analisis rapi kali kedua ke atas semua bahan bukti yang ditemui bersama rangka. Tujuannya adalah untuk mencari kesan-kesan halus yang tidak dapat dikesan dengan teknologi pada tahun 2015 menggunakan kemajuan sains forensik 2018. Makmal analisis di Pusat Forensik beroperasi siang dan malam. Seorang penyelidik yang sedang meneliti melalui mikroskop tiba-tiba bersuara, "Tuan tengok ni. Pada tulang pergelangan tangan rangka antara tulang radius dan ulna ada serpihan plastik yang sangat halus tertusuk. Di skrin yang dizoom, serpihan resin sintetik lut sinar yang melekat pada permukaan tulang kelihatan jelas. Analisis komposisi menunjukkan ia adalah poliamida 66, bahan yang biasa digunakan untuk membuat kabel tie. Dan berdasarkan kesan tekanan pada permukaan tulang, mangsa diikat pergelangan tangannya dengan sangat kuat sebelum meninggal dunia." ASP Kamal mengangguk sambil menerima laporan itu. Memang diikat. Dia diserang dalam keadaan tidak mampu melawan. Hasil analisis tanah juga mengejutkan. Apabila tanah dari lapisan betul-betul di bawah mayat dirawat dengan bahan kimia tindak balas luminol berwarna merah berlaku dengan sangat kuat. Tindak balas sekuat ini bermakna sejumlah besar darah telah meresap ke dalam tanah. Mangsa tidak dibunuh di tempat lain dan dipindahkan, tetapi dibunuh betul-betul di hadapan lubang itu dan terus ditanam di situ. Pasukan forensik digital juga mencapai kejayaan besar. Walaupun kualiti video CCTV R 3 tahun lalu rendah dan sukar untuk mengenal pasti individu, perisian pemulihan imej terkini berjaya menjadikan piksel yang kabur lebih jelas. Di monitor di belakang kelibat Farhan yang berjalan ke arah tempat letak kereta lori, dua bayang-bayang yang mengekori kelihatan. Nampak tak dua lelaki yang ikut belakang Farhan selepas dianalisis menggunakan perisian analisis gaya berjalan lelaki di hadapan berketinggian 178 cm dan berbadan tegak, manakala yang di belakang 172 cm dan kurus. Maklumat fizikal ini sepadan dengan Zul dan Rizal. Tetapi bukti paling kukuh datang dari data telefon bimbit Johari. Apabila data yang telah dipadam yang disalin oleh ASP Khalid 3 tahun lalu diimbas menggunakan algoritma pemulihan terkini, mesej-mesej teks yang pecah seperti serpihan kaca mula bercantum semula. Senarai mesej yang berjaya dipulihkan dicetak keluar dan ASP Kamal terkejut membacanya. 15 Februari 2015, 11.42 malam. Pengirim Jasmine. "Abang kena senyapkan orang tu. Kalau dia buat rayuan saya betul-betul habis. Tolonglah." 18 Februari 2015, 10.37 malam. Penerima Jasmine. Dah selesai. 18 Februari 2015, 10.38 malam. Pengirim Johari. Dah, jangan risau, dah beres. ASP Kamal menghentak meja dengan penumbuknya. Ini dah cukup untuk buktikan arahan pembunuhan. Jasmine yang arahkan, Johari yang laksanakan. Pasukan penyiasat segera menyemak semula alibi Jasmine pada tahun 2015. Hasil semakan geran dan rekod daftar pemastautin apartmen di Subang Jaya yang didakwanya tempat dia berada pada hari kejadian mendapati rumah itu bukan atas namanya. Pemiliknya ialah seorang lelaki bernama Hafiz, 36 tahun, teman lelaki yang tinggal bersamanya selepas Farhan hilang. Saksi-saksi alibi tu sebenarnya kawan-kawan si Hafiz ni. Dia gunakan kawan-kawan teman lelakinya untuk reka alibi. Pasukan siasatan kewangan juga berjaya mendedahkan punca hutang kad kredit darai RM280,000 di Jasmine.
90% daripada transaksi seperti membeli belah barangan mewah di pusat beli belah penginapan hotel mewah dan pakej pelancongan luar negara dibuat berdekatan dengan kediaman Hafiz atau pada tarikh-tarikh mereka bersama. Malah ketika Farhan bekerja keras untuk membayar hutang kad kreditnya, Jasmine didapati telah menghadiahkan jam tangan mewah berharga RM10,000 kepada teman lelakinya. Hasil analisis tulisan tangan pada borang penukaran penama insurans Hayat Farhan juga diperolehi. Walaupun tanda tangan Farhan ada pada ruangan penukaran penama nota yang ditulis di bawahnya untuk tingkatkan had pinjaman, jelas ditulis oleh Jasmine. Penyiasat menjejaki ejen insurans yang menguruskan pertukaran itu. "Oh, saya ingat. Puan tu datang bawa kad pengenalan dan cop suami dia berkeras nak tukar. Katanya suami sibuk tak dapat datang. Kami cuma dapat sahkan melalui panggilan telefon sahaja." Suaminya nampak macam percaya itu cuma prosedur biasa untuk pinjaman. Semua kepingan teka-teki kini lengkap. Pampasan dan insurans bernilai RM2.5 juta dan seorang wanita yang takut penipuannya terbongkar. Ketamakan dan ketakutannya telah menggerakkan abangnya dan samsing-samsing upahan dan membawa seorang lelaki yang jujur ke sebuah bukit yang sejuk. ASP Kamal melukis tanda pangkah merah di atas gambar 4 orang di papan putih dan memberi arahan. "Mohon waran tangkap untuk Jasmine Johari Zul dan Rizal. Terutamanya Rizal masukkan dalam senarai hitam imigresen sekat semua lapangan terbang dan pelabuhan. Mereka dah terperangkap. Sains telah memecahkan keheningan selama 3 tahun dan memuntahkan kebenaran. Kini tiba masanya untuk membawa mereka ke muka pengadilan." Pada 20 November 2018, jam 5.50 pagi di sebuah kawasan flat kos rendah di Ceras Kuala Lumpur, 2 buah van tanpa tanda berhenti senyap di lorong yang masih gelap. Pintu van terbuka dan 6 orang pegawai polis yang memakai ves kalis peluru dengan pantas menuju ke tingkat 3 bangunan itu. Di hadapan pintu besi, ASP Kamal menunjukkan 3 jari sebagai kiraan detik. 1, 2, 3. Dengan bunyi dentuman kuat pintu hadapan dipecahkan, pegawai-pegawai polis menyerbu masuk ke dalam bilik yang sempit itu. Seorang lelaki yang sedang tidur di atas katil dengan hanya memakai seluar dalam terkejut dan menjerit, "Siapa? Siapa kamu semua ni?" Pegawai-pegawai polis memulas lengan lelaki itu ke belakang dan menggari tangannya. ASP Kamal membacakan hak-haknya. "Johari Roslan, anda ditahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan menculik dan membunuh Ahmad Farhan pada tahun 2015. Anda berhak." Muka Johari ditekan ke lantai sambil dia menjerit-jerit. "Bunuh tuan salah orang. Saya tak buat apa-apa." Pada hari yang sama jam 2 petang, di sebuah motel di Johor Bahru, suspek kedua Rizal yang sedang melarikan diri kelihatan cemas sambil melihat keluar tingkap. Dia telah melanggar arahan untuk mengeluarkan bateri telefon dan sempat menghidupkan telefonnya untuk membaca berita dalam talian. Mayat di Bukit Pahang, siasatan polis semakin rapi. Tiba-tiba pintu motelnya dipecah buka dan pasukan siasatan bersama dari IPK Johor menyerbu masuk. "Rizal, jangan bergerak." Rizal cuba melompat ke arah tingkap tetapi sudah terlambat. Dari dalam beg pakaian di sebelahnya pasport palsu, segumpal wang tunai dan beberapa helai pakaian bertaburan. Jaringan polis telah menangkapnya sejurus sebelum dia melarikan diri ke luar negara. Di bilik siasatan IPK, Pahang Johari menghentak meja dan berkeras menafikan tuduhan. "Tuan, saya tak bersalah. Saya cuma telefon Farhan ucap selamat raya itu saja. Kenapa pula saya nak bunuh suami adik saya?" ASP Kamal meletakkan sehelai kertas di atas meja tanpa berkata apa-apa. Ia adalah rekod pengeluaran tunai RM10,000 pada 16 Februari 2015. Orang tak kerja mana datang duit nak keluarkan RM10,000 dan tarikh ni sama pula dengan hari kau jumpa Zul dan Rizal di kelab malam. Mata Johari mula kelihatan goyah. "Itu, saya bayar hutang. Takkan tak boleh minum dengan kawan-kawan, minum baiklah. Kalau macam tu yang ni macam mana pula?" ASP Kamal membentangkan peta dengan rekod lokasi menara telekomunikasi. Garisan merah yang bermula dari Subang Jaya melalui RRLPT dan berakhir di Bukit di Pahang kelihatan jelas. "Pada hari kejadian, telefon kau dikesan oleh menara telekomunikasi betul-betul sebelah bukit tempat Farhan ditanam. Kau kata kau ada di Subang Jaya. Telefon kau ada kaki ke boleh jalan sendiri sampai Pahang hari. Hari tu saya pergi jumpa kawan. Ya, saya pergi jalan-jalan.
Jalan-jalan sampai ke tengah-tengah hutan sebut nama kawan tu. Aku boleh sahkan sekarang juga. Johari terkedu. Peluh dingin mula mengalir di pelipisnya. Keadaan di bilik siasatan sebelah juga lebih kurang sama. Rizal berterusan menafikan penglibatannya. Saya cuma pandu kereta saja tuan. Abang Johari dengan Abang Zul yang buat semua. Saya tak sentuh dia langsung. Tak sentuh langsung masa tanam mayat tu siapa yang pegang cangkul. Semua tu dah ada bukti. Bersubahat buang mayat pun jenayah berat. Johari juga dengan liciknya cuba mencari jalan keluar. Dia lebih mementingkan pengurangan hukumannya daripada melindungi adiknya Jasmine. Jasmine tak tahu apa-apa. Saya cuma cakap saya akan uruskan, tak pernah cakap akan bunuh. Dan geng-geng tu yang bertindak melulu sampai jadi macam ni. Dari awal, tak ada rancangan nak bunuh pun. Mereka saling menuding jari satu situasi klasik dilema banduan. Pasukan penyiasat mengeksploitasi keadaan ini untuk mencari percanggahan dalam keterangan mereka. Zul menyatakan Johari yang mengarahkan untuk membawa pisau manakala Johari menafikan pernah menyebut tentang senjata. Seseorang sedang berbohong dan keretakan itu semakin membesar. Yang paling degil adalah Jasmine. Dia menafikan sekeras-kerasnya telah mengarahkan pembunuhan. Duduk di kerusi bilik siasatan dia menyisir rambutnya yang kusut dan merenung tajam ke arah pegawai penyesat. Saya yang arahkan ada bukti kesuruh senyapkan tu macam mana boleh jadi suruh bunuh? Maksud saya suruh pujuk dia supaya terima perjanjian asal dan diam. Bukan suruh bunuh. Kalau macam tu mesej dah selesai tu apa maksudnya? Maksudnya dah selesai dapatkan tanda tangan ke? Ya tentulah. Takkan saya gila nak suruh abang kandung saya bunuh orang. Tak logik langsung. Aspek Kamal tersenyum sinis melihat sikap kurang ajarnya dan mengeluarkan sehelai dokumen. Ia adalah sijil insurans Hayat Farhan dan borang penukaran penama. Logik. Kalau macam tu biar saya tanya secara logik. Kalau suami puan mati, puan akan dapat RM 2.5 juta dan puan satu-satunya penama. Hutang puan RM280,000 hutang dengan teman lelaki lagi berpuluh ribu. Boleh puan cakap puan tak teringin duit ni? Puan gunakan suami macam mesin ATM bila dah nak kena cerai dan sumber duit nak putus puan hapuskan dia. Teruskan duit kad kredit yang puan guna dengan teman lelaki di hotel tu semua duit hasil. Peluh suami puan muka Jasmine merah padam. Dia cuba berlakon sebagai mangsa dera, saya pun mangsa. Suami saya selalu pandang rendah dan kongkong saya tetapi rekod perubatan psikiatri Farhan menceritakan sebaliknya. Menghidap stres melampau akibat penipuan dan kecurangan isteri yang berulang kali. Semua bukti merobek topengnya. Pada 28 November program siasatan yang disediakan oleh wartawan Hani Safira disiarkan. Laporan bertajuk Dua Wajah di Sebalik Topeng Balu Malang itu amat mengejutkan. Program itu mendedahkan bahawa kerjaya penerbit di stesen TV terkemuka dan gelaran penulis buku terlaris yang didakwa oleh Jasmine semuanya palsu. Di skrin rakan-rakan Jasmine yang identitinya dirahsiakan memberi keterangan. Jasmine tu kalau buka mulut je mesti menipu. Cakap ayah dia pengarah syarikat besar, lepas tu pinjam duit bila nak bayar lesap. Dengan teman lelaki pun selalu berlakon jadi orang lain. Guna nama samaran tipu pasal kerja. Selepas program itu disiarkan, kemarahan orang ramai membuak-buak. Gelaran wanita kejam yang membunuh suami untuk wang insurans dilemparkan kepadanya. Peguam bela lantikan mahkamah yang membelanya juga mula berasa serba salah. Di bilik lawatan peguam itu menasihatinya. Cik Jasmine, sentimen awam sangat buruk. Lebih baik puan mengaku sekarang dan mohon hukuman ringan. Kalau terus menafikan mungkin akan ditambah lagi kesalahan menghina mahkamah dan sukar untuk elak hukuman berat. Peguam pun kenapa macam ni? Saya betul-betul tak bunuh. Jasmine terus meronta tetapi suaranya sudah tidak bermaya. Pasukan penyiasat terus menekannya. Aspi, Kamal memberinya kata, dua terakhir. Awak nak diam pun tak apa. Sebab kawan-kawan awak semua dah mula buka mulut. Kalau Johari dengan Zul berpakat dan tuduh awak sebagai dalang utama, awak boleh kena penjara seumur hidup atau gantung sampai mati. Kalau awak cakap benar sekarang, sekurang-kurangnya boleh dapat pertimbangan mahkamah. Jasmine menundukkan kepala, bibirnya terketar-ketar. Selepas senyap seketika dia berkata dengan suara yang perlahan, bagi saya masa untuk fikir. Saya nak bincang dengan peguam saya dulu. Pasukan penyiasat memberinya tempoh 24 jam. Dalam masa itu keadaan Zul di penjara juga berubah.
Setelah mengesahkan bahawa rakan-rakan subahatnya cuba meletakkan semua kesalahan ke atasnya, dia akhirnya memutuskan untuk membuka mulut demi menyelamatkan diri. Petang 28 November 2018, sesi soal siasat semula Zul bermula. Lampu merah pada perakam suara di atas meja dihidupkan untuk merakam perbualan. Zul mengeluh panjang dan menelan air liur. Tuan-tuan janji ya, kalau saya cerita perkara sebenar tolong sampaikan pada pihak pendakwa raya. Saya janji, hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan tahap kebenaran dan perincian pengakuan awak. Mulakan. Zul memandang ke udara seketika, kemudian matanya seolah-olah kembali ke malam kejadian 3 tahun lalu. Saya akan cerita dari mula. Malam tu Abang Johari panggil kami ke sebuah kelab. Dia bagi RM 1,000 dan cakap kena ajar sikit, bekas suami adik dia. Dia kata cuma nak bagi amaran, tapi keadaan jadi tak terkawal. Pin penyiasat mula bergerak laju. Akhirnya dari mulut pelaku sendiri, keseluruhan cerita, dari penculikan di Air hingga penanaman mayat di bukit mula terungkap. Malam tu kami tunggu di kawasan letak kereta lori di Air. Lepas tu Abang Johari telefon dia. Kebenaran ngeri yang terkubur dalam kegelapan selama 3 tahun akhirnya mula melangkah keluar ke dunia. Lampu merah perakam suara terus berputar dan bilik siasatan diselubungi keheningan yang berat. Zul mengambil cawan air dengan tangan yang terketar-ketar, membasahkan tekaknya, lalu mula menceritakan memori hari itu yang telah dikuncinya selama 3 tahun 8 bulan. Ceritanya bukan sekadar penculikan biasa tetapi sebuah rancangan pembunuhan yang teliti. Pada 16 Februari. 2 hari sebelum cuti raya, Abang Johari panggil saya dengan Rizal ke sebuah kelab di Ceras. Dia letak satu sampul atas meja. Dalam tu ada RM10,000 tunai. Dia cakap bekas suami adik dia ganggu dan stok adik dia sampai tak tahan. Dia suruh kami ajar sikit masa dia balik kampung nanti supaya dia tak berani dekat lagi. Kami betul-betul ingat cuma nak bagi amaran. Tak ada niat nak bunuh pun. Pada pagi 18 Februari 2015, Zul dan Rizal tiba di Air LPT yang telah diberitahu oleh Johari. Mereka meletakkan van hitam mereka di kawasan titik buta CCTV di belakang tempat letak kereta lori yang sunyi dan menunggu. Sekitar jam 12.30 hari, Johari menelefon Farhan untuk memancingnya keluar. Kami tunggu dalam van Abang Johari dalam kereta dia. Nampak Farhan jalan ke arah tempat letak kereta lori tercari-cari seseorang. Masa itulah saya serbu dari belakang. Saya hentak belakang kepala dia sekali dengan spanar, boleh laras dia terus rebah tak sempat jerit. Saya dengan Rizal angkat dia masuk belakang van, ikat tangan dan kaki dengan kabel tie yang dah sedia dan tutup mulut dia dengan pita pelekat. Itu saja. Tak ada siapa pun nampak di Air tu. Van yang membawa Farhan yang diculik segera keluar dari lebuh raya dan menuju ke arah Pahang melalui jalan biasa. Farhan yang terbaring seperti barang di lantai belakang van hanya mampu mengerang dengan mata yang ketakutan. Zul menggesa Rizal yang sedang memandu. Cepat sikit, Abang Johari dah tunggu kat depan. Sekitar jam 4 petang kenderaan mereka tiba di sebatang jalan tanah di kawasan bukit terpencil di pinggir Pahang. Di sana Johari sudah sedia menunggu sambil menghisap rokok. Mereka mengheret Farhan keluar dan membawanya ke pertengahan bukit yang telah dikenal pasti. Johari mengeluarkan satu sampul surat dari poketnya dan menanggalkan pita pelekat di mulut Farhan dengan kasar. Nak adik ipar, baik kau tanda tangan sekarang, gugurkan rayuan dan bayar pampasan macam yang dah setuju. Selesaikan perceraian ni elok-elok. Kalau kau nak hidup, ini cara terbaik. Farhan mengangkat kepalanya yang berdarah dan merenung tajam ke arah Johari. Abang, apa semua ni culik orang lepas tu suruh setuju. Saya tak akan tanda tangan. Kalau saya dapat keluar dari sini, saya akan laporkan kamu semua pada polis. Jasmine yang suruhkan ini semua kerja perempuan tu kan? Mendengar tentangan Farhan, riak wajah Johari berubah. Dia menampar pipi Farhan dengan kuat. Kau ni tak faham keadaan ke kau? Ingat kau boleh keluar hidup-hidup dari sini? Aku kata tanda tangan baru aku lepaskan. Cepat tanda tangan. Masa berlalu, matahari mula terbenam dan kegelapan cepat menyelubungi kawasan bukit itu. Rizal yang mula cemas berkata, "Bang, nanti gelap. Cepatlah selesaikan." Zul mengeluarkan sebilah pisau yang diambilnya dari kereta. Dia meletakkan mata pisau di leher Farhan dan mengugut. "Aku cakap sekali lagi, tanda tangan. Jangan sampai tangan aku ni berdarah."
Tetapi Farhan tetap tidak tunduk. Dengan tangan yang terikat dia, cuba menepis pisau itu dan pergelutan pun berlaku. Zul memandang lantai bilik siasatan dan menceritakan saat itu dengan suara terketar-ketar. Bukan niat nak bunuh, sumpah. Cuma nak ugut tapi dia meronta-ronta sampai badan dia terdorong ke arah pisau. Saya rasa pisau tu masuk, kena dekat rusuk darah keluar banyak sangat. Pegawai penyiasat menghentak meja. Jangan menipu laporan bedah siasat kata ada 3 kesan tikaman pada tulang rusuk. Bukan sekali. Kau tikam 3 kali macam nak pastikan dia mati, lepas tu kau kata tak sengaja. Zul menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Apabila Farhan berhenti bergerak selepas memuntahkan darah, suasana menjadi sunyi sepi. Johari memandang mayat adik iparnya yang sejuk sebelum berkata ringkas. Dah jadi macam ni nak buat macam mana? Tanam. Mereka bertiga mengeluarkan cangkul dari bot kereta dan mula menggali tanah yang keras. Mayat Farhan dilemparkan ke dalam lubang yang sejuk dan ditimbus dengan tanah dan batu. Selepas selesai, Rizal bertanya, "Bang, cangkul ni nak buat apa bakar? Pemegang dia jangan tinggal kap jari. Bersihkan tanah dekat baju dan basuh kereta bersih-bersih." Selepas jenayah itu pada jam 10.37 malam, Johari mengeluarkan telefonnya dan menghantar mesej kepada seseorang. Penerimanya adalah adiknya Jasmine. Pasukan penyiasat menunjukkan mesej yang telah dipulihkan itu kepada Zul. Pernah nampak mesej ni Johari hantar dah beres kepada Jasmine. Saya tak nampak secara langsung tapi saya ada dengar Abang Johari cakap dalam telefon dengan Jasmine dah selesai. Dengan pengakuan Zul, semua kepingan teka-teki kini lengkap. Pasukan penyiasat menggunakan pengakuan ini untuk menekan Jasmine semula. ASP Kamal menunjukkan mesej terakhir yang dipulihkan itu kepadanya. "Terima kasih." 4 perkataan ringkas ini adalah bukti jelas bahawa dia sedang menantikan hasil jenayah itu dan turut mengucapkan tahniah selepas menerima laporan pembunuhan daripada abangnya. Sebaik sahaja melihat mesej itu, Jasmine menjerit dengan wajah pucat lesi. "Bukan ini. Ini cuma maksudnya terima kasih sebab abang dah bersusah payah. Orang baru lepas bunuh dan tanam suami awak ucap terima kasih. Suami awak dah mati, awak balas mesej macam tu, logik ke?" Zul dah mengaku semua. "Abang awak yang arahkan dan awak yang upah dia." Semua dah terbongkar. Mental Jasmine runtuh sepenuhnya. Dia merebahkan kepalanya di atas meja dan mula meraung. "Bukan niat nak bunuh, sumpah. Cuma nak bagi amaran supaya dia tanda tangan surat perjanjian. Tapi abang yang cakap dia akan uruskan. Saya tak tahu butirannya. Saya tak tahu dia betul-betul akan bunuh." ASP Kamal memandangnya dengan dingin. "Tak tahu butirannya. Tapi awak harapkan hasilnya kan? Awak mahu suami awak hilang dan awak mahukan wang insurans 25 juta. Itulah yang dinamakan niat jahat. Awak adalah permulaan dan pengakhiran pembunuhan ini." Pada 5 Disember 2018, pihak pendakwaan memohon perintah reman ke atas Jasmine, Johari, Zul dan Rizal. Tuduhannya adalah pembunuhan bersubahat, melakukan pembunuhan dan menyembunyikan mayat. Semasa dibawa ke mahkamah, Jasmine menutup mukanya dengan pelitup muka dan topi sambil menunduk. Para wartawan mengerumuninya mengambil gambar sambil mengajukan soalan. "Cik Jasmine, adakah anda mengaku bersubahat membunuh suami anda? Adakah anda mengupah pembunuh demi wang insurans? Ada apa-apa yang hendak dikatakan kepada ibu mentua anda?" Jasmine tidak menjawab apa-apa dan terus dibawa masuk ke dalam kenderaan polis. Dunia di luar tingkap kelihatan tenang, tetapi kehidupan palsunya yang glamor telah berakhir di sebalik tirai besi. Masa Ahmad Farhan yang terhenti di air dalam perjalanan pulang ke kampung kebenaran di sebalik kematiannya yang tragis, akhirnya terbongkar sepenuhnya selepas 3 tahun 8 bulan. Pada April 2019 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ruang mahkamah sesak dengan pihak media, keluarga mangsa dan orang awam yang marah dengan kes itu. Di kandang tertuduh 4 orang, Jasmine, Johari, Zul dan Rizal, duduk menunduk dengan pakaian penjara. Suara hakim yang tegas menenangkan suasana. Tertuduh Jasmine Roslan, sila berikan kenyataan akhir anda. Jasmine memegang mikrofon sambil teresak-esak. Dengan suara yang sebak dia merayu, seolah-olah masih tidak bersalah. "Yang Arif, saya benar-benar sayangkan suami saya. Saya tidak pernah menyuruh sesiapa membunuhnya. Saya cuma fikir, jika diberi sedikit amaran dia akan kembali kepada keluarga. Apa yang saya inginkan adalah keluarga yang bahagia, bukan wang insurans atau kematian suami saya.
Seseorang dari galeri awam menjerit, jangan menipu dan suasana menjadi sedikit kecoh sebelum ditenangkan oleh pengawal mahkamah. Pihak pendakwaan membalas dengan dingin. Tertuduh menghantar mesej terima kasih sejurus selepas jenayah dan tidak membuat laporan polis walaupun mengetahui suaminya telah meninggal dunia. Malah dia berjuang di mahkamah untuk mendapatkan wang insurans RM2.5 juta. Semua ini membuktikan tertuduh mempunyai niat yang kukuh untuk melakukan pembunuhan upahan. 2 minggu kemudian pada hari penghakiman, mahkamah menolak hujah-hujah tertuduh. Dengan ini mahkamah mendapati tertuduh Jasmine Roslan adalah satu-satunya benefisiari yang akan menerima pampasan insurans yang besar hasil kematian suaminya dan terbukti telah mengarahkan pembunuhan upahan melalui abangnya. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun. Suasana di dalam mahkamah riuh tetapi hakim meneruskan. Tertuduh Johari Roslan kerana merancang dan mengetuai jenayah atas arahan adiknya dihukum penjara 15 tahun. Tertuduh Zul kerana melaksanakan pembunuhan secara langsung dihukum penjara 12 tahun. Tertuduh Rizal kerana bersubahat dalam penculikan dan penyembunyian mayat dihukum penjara 10 tahun. Sebaik sahaja hukuman dijatuhkan Jasmine rebah dan terpaksa dipapah keluar oleh pengawal penjara. Dia merayu untuk mengurangkan hukuman di Mahkamah Rayuan tetapi rayuannya ditolak dan hukuman dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Drama hidupnya yang penuh kepura-puraan sebagai penerbit dan penulis terkenal berakhir dengan tragis di sebalik tirai besi. Dengan sabitannya syarikat insurans membatalkan kelayakan Jasmine untuk menerima pampasan. Wang insurans kematian sebanyak 2.5 juta diserahkan kepada waris sah mengikut undang-undang iaitu Ibu Farhan Puan Aminah. Tetapi melihat angka yang besar itu di dalam buku banknya, Puan Aminah menangis untuk sekian lama. Ini duit apa, ini harga nyawa anak aku. Kalau aku guna duit ni untuk makan dan tidur, aku bukan manusia. Puan Aminah tidak menggunakan 1 sen pun wang itu untuk dirinya. Selepas menolak kos pengebumian, baki wang itu didermakan sepenuhnya kepada Pusat Bantuan Mangsa Jenayah dan Persatuan Mencari Kanak-Kanak Hilang. Pada Mei 2019 di sebuah tanah perkuburan di pinggir Kota Baru. Di bawah sinaran matahari musim bunga yang hangat, jenazah Ahmad Farhan akhirnya dikebumikan selepas 3 tahun 8 bulan. Walaupun terlewat pemergian terakhirnya tidak sepi. Rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekolah dan orang ramai yang mengikuti kes itu datang menziarah, meletakkan bunga dan mengesat air mata. Di antara mereka turut hadir Inspektor Bersara Khalid dan wartawan Hani Safira. Puan Aminah yang memakai baju kurung hitam mendekati Khalid dan menunduk hormat. Tuan, terima kasih banyak-banyak kerana Tuan tidak berputus asa anak saya dapat dikeluarkan dari dalam tanah sejuk itu. Budi Tuan akan saya kenang sampai mati. Khalid memegang tangan Puan Aminah menahan air matanya. Bukan begitu, makcik. Saya yang patut minta maaf kerana terlalu lambat menemuinya. Farhan kini sudah boleh berehat dengan tenang. Wartawan Hani Safira menghasilkan sebuah dokumentari mendalam mengenai kes ini bertajuk Pembunuhan di Sebalik Topeng Insurans dan Isteri. Program itu mencetuskan perdebatan hangat dalam masyarakat. Bank Negara Malaysia segera mengambil langkah untuk menambah baik peraturan. Mulai sekarang untuk menukar penama insurans, hayat pengesahan bersemuka tanda tangan dan rakaman suara pemegang polisi adalah wajib. Amalan membenarkan pasangan menguruskannya bagi pihak lain akan dihentikan untuk menyekat potensi penyalahgunaan untuk tujuan jenayah. PDRM juga memperketat garis panduan siasatan kes orang hilang jangka panjang. Kes yang tidak selesai dalam tempoh tertentu akan dipindahkan secara automatik kepada pasukan khas di peringkat lebih tinggi untuk memastikan siasatan tidak terhenti. Kematian Ahmad Farhan, walaupun tragis, meninggalkan pengajaran berharga agar kesakitan yang sama tidak berulang. Bekas detektif Khalid pulang ke rumah dan mengeluarkan sampul surat usang yang disimpannya. Sampul bertulis 18 Februari 2015 kehilangan Ahmad Farhan. Beliau mengeluarkan nota dan rekod siasatan di dalamnya satu persatu dan membakarnya. Sambil melihat kertas-kertas itu menjadi abu, beliau berkata sendirian, "Sepanjang 30 tahun dalam perkhidmatan inilah kes yang paling rumit dan paling menyakitkan. Farhan, janganlah datang dalam mimpi lagi. Pergilah dengan aman. Masa berlalu dan Hari Raya tahun 2020 menjelma." Di rumah Puan Aminah, gambar Farhan masih tergantung. Tetapi di hadapannya kini bukan lagi segelas air, sebaliknya semangkuk rendang daging yang masih berasap dan sepinggan nasi panas.
Puan Aminah bertongkat menziarahi kubur anaknya. Beliau mengeluarkan 4 sampul lama dari begnya. Sampul duit raya yang ditemui di dalam beg kereta Farhan 3 tahun lalu yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak saudaranya. Puan Aminah menyalakan api di hujung sampul itu. Farhan, nampak tak ini duit raya yang kau sediakan untuk anak-anak buah kau? Gunalah di sana. Di sana jangan risau pasal duit, jangan jumpa orang jahat, hiduplah dengan gembira. Asap dari api yang membara naik ke udara dan Puan Aminah tidak melepaskan pandangannya sehingga ia hilang di langit. Pulang ke rumah, Puan Aminah merenung sebuah kotak hampa di sudut stor. Hamper kurma dan makanan kesihatan yang dibeli oleh Farhan untuknya 3 tahun lalu kini sudah lama tamat tempoh. Di atas pembalutnya nota tulisan tangan Farhan masih jelas. Mak jaga kesihatan. Raya ni kita makan sedap-sedap dan pergi jalan-jalan ya. Sayang mak, dari anakmu Farhan. Puan Aminah mengusap nota itu dengan jarinya seolah-olah bercakap dengan anaknya di hadapannya. Ya, mak akan sihat. Hadiah kau ni sayang, mak nak makan. Mak akan simpan sampai bila-bila. Anak mak dah betul-betul balik rumah. Mari makan. Isteri yang dikatakan penerbit terkenal rupa-rupanya seorang penipu yang dibelenggu hutang dan sekeping dokumen yang ditukar atas alasan pinjaman menjadi harga nyawa suaminya. Dikhianati oleh orang yang paling dipercayai dan terpaksa menanti selama 3 tahun 8 bulan di dalam tanah sejuk. Lelaki itu kini telah menjadi bintang yang kekal di hati ibunya yang amat dirinduinya. Inilah kisah kerakusan keji yang tersembunyi di sebalik nama keluarga yang paling dipercayai dan pengakhiran tragis yang dibawanya. Kehidupan yang dibina atas penipuan akhirnya runtuh di hadapan kebenaran dan keadilan yang terkubur di dalam tanah sejuk akhirnya terungkap selepas 3 tahun yang panjang. Walaupun kepulangannya terlalu lewat, semoga kini Ahmad Farhan dapat bersemadi dengan tenang di sisi ibunya dan di dunia yang bebas dari penderitaan. Jika anda telah mendengar cerita ini hingga ke penghujungnya, sila tinggalkan komen yang menenangkan untuk anak soleh dan ibunya yang tabah ini. Kebaikan hati yang anda berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada anda dan anak-anak anda sebagai tuah beribu kali ganda. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah hari ini sehingga tamat.